status terkini dekat Asia Barat selepas perundingan damai di Islamabad dilaporkan gagal mencapai persetujuan. Macam mana perundingan tu boleh gagal? Walaupun digempar-gemburkan kononnya akan menjadi something the best deal in the history of mankind kononnya. Kalau kita dengar pula daripada Iran kata actually everything was going very well. Okay. Until dia kata Netanyahu call. And then that disturb the whole perundingan tu lah. Kalau dia just walk out, tak juga. Sebab ini 21 jam. Jadi maknanya dia berunding, berbincang kan, non-stop. Tapi halfway tu katanya Israel yang kacau daun. And US pula kata immediately J.D. Vance, dia punya Vice President. After habis tu dia buat press conference. Dia kata sebenarnya kita ada ini and benda-benda yang kita nak. Cerita pasal nuke pasal nuklear lah. Nuklear, Iran kata, dia kata Iran tak nak step down dan sebagainya. Iran kata that's bukan a good term lah. Bila you just habis, you just tak bagi press conference macam tu. Tapi mungkin ada pressure juga daripada press. Dia nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Jadi bila benda tu tak jadi seperti yang diharapkan, menyebabkan harga minyak lepas tu naik. Lepas tu tindakan Trump pula, lepas tu US pula akan block. Iran dah block selama lah. Di dalam, dia block di luar. Di luar, okay. Sepatutnya maritime right ni sebenarnya tak boleh. In fact apa yang Iran buat pun tak boleh. Betul. Sebab peperangan dan sebagainya, mungkin dia fikir itu satu strategi lah. Kalau setakat dia kena perang je, sekarang tak ada apa kan. Bila dia buat blockage tu, orang nampak dia expect dia berbeza lah. Jadi bagi saya, fasa perang ni Faiz, dia dah berubah lah. Dulu dia lebih kepada political yang dictates the war lah. Maksudnya tekanan dari Israel, dia nak buat the greater Israel, serang Iran atas nama ada nuklear dan sebagainya. Tapi sekarang nampak ni market pula sekarang ni, ekonomi pula sekarang macam pressure supaya adakan cepat negotiation. Sebab harga minyak tengah naik ni. Dia dah naik balik above $100 per barrel. $100 per barrel kan. Jadi tak silap saya hari Khamis ni dia akan buat second ringan katanya. So hopefully benda ni boleh diselesaikan dalam masa yang cepat lah.